Ramai yang datang diserang oleh penyakit sendawa. Kadang-kadang sendawanya itu hebat, bukan sendawa biasa, luar biasa. Bunyi sendawanya itu pun satu macam, sehingga memalukan mangsa penyakitnya. Jadi masa itu saya tak dapat apa-apa, belum ada maklumat. Tapi entah macam mana, saya sedikit demi sedikit beberapa kali mengobat orang yang sendawa ni. Akhirnya saya dapat rahsia orang sendawa. Sebab bila saya tanya, apa hobi awak? Dia kata mandi laut, mandi sungai, mancing malam-malam di tepi sungai, mancing di laut. Jadi ini mesti jin laut, jin air telah masuk ke tubuh dia. Yang akhirnya tuan-tuan, secara ringkas, betul jin air, jin laut, jin sungai ke, jin sawah ke, dia parit ke, dia akan masuk ke tubuh seorang, menerusi pinggang sebelah kiri, terus naik ke atas bahu, berlega-rega di keliling susu sebelah kiri, lepas tu pergi ke kanan, berlega-rega keliling susu sebelah kanan, dan rumah tetapnya ialah puting susu kanan dan kiri. Jadi saya pun ketuk ikut itu. Alhamdulillah sembuh. Dan sebab-sebabnya pun saya dapat ilham. Ini mesti ada kaitan dengan barang-barang daripada air. Barang-barang daripada air kita buang. Contohnya seorang akaunten bank negara, dia pun diserang sakit macam ini. Selain daripada sendawa, dia hanya boleh bekerja 1 minggu, 5 hari itu, dia 2 hari, kadang sehari. Akhirnya dia sudah diletakkan dalam medical board untuk dipencinkan. Dia datang sini 12 kali, tapi saya tak ada. Kali yang ke-13 itu, dia keluar kereta, saya berdiri di depan pintu, perawatan di bawah. Tak macam mana saya tengok dia berjalan bongkok, sengit sebelah, terhenggot-henggot, betul-betul macam cerita si bongkok Piramli. Saya pun tanya, kenapa encik jalan bongkok-bongkok? Saya jalan baik, saya jalan betul. Dia rasa jalan betul, tapi saya nampak macam tu. Saya tanya, ini datang ni dah berapa kali? Ini yang ke-13. Apa hobi encik? Mandi laut, mandi sungai, mandi tasik. Kalau mandi laut ada ambil tak barang-barang? Ada. Apa yang encik ambil? Karang laut. Banyak tak? Banyak. Di mana awak simpan? Luar rumah ada, dalam rumah ada. Jadi saya kata, kalau begini, petang ni encik tak payah berubat. Bagi alamat rumah, saya nak tengok rumah, nak tengok batu-batu karang laut. Saya pergi dengan Ustaz Adim, saya pungut dengan Ustaz Adim karang-karang laut ni di luar dan di dalam, masukkan dalam 2 guni gula penuh. Akhirnya saya buang dekat pembuangan sampah Bukit Beruntung. Malam itu hamba Allah ni sedang nak terlelap, didatangi jin yang tua bongkok-bongkok menuju kepada hamba Allah ni, sambil bercakap, betul ke engkau tak mahu aku? Betul, engkau merambus. Dia terkejut, penyakitnya sembuh serta-merta. Itu kan berarti untuk kita ni perlu kepada ilham. Sedangkan saya tak ada maklumat sampai sekarang. Siapa yang sendawa perlulah dirawat, sehingga saya boleh tulis artikel terbit dalam majalah Al-Islam pada tahun 2013. Tajuknya bukan sebarang sendawa. Tuan-tuan boleh tengok kat Google. Majalah Al-Islam tahun 2013. Tajuk artikel itu bukan sebarang sendawa. Saya rujuk juga buku-buku yang perubatan yang menjelaskan penyakit sendawa. Lalu saya ulas ikut pandangan saya. Dan dengan itu tuan-tuan, kaedah ni kita gunakan sampai sekarang.